I am born ready. Kena gunting rambut ala Korea versi Bella Astila. Mok koma. Itulah. Bukannya Syed Saddiq je yang menjaga Bella. Jaga kesihatan Bella. Jaga gula. Jaga fitness macam-macam. Tapi sebenarnya Bella pun menjaga juga penampilan Syed Saddiq. Maklumlah ahli parlimen koma. Kenalah nampak sikit keterampilannya. Dan paling terkininya, ahli parlimen Muar ini kena ikut permintaan Bella. Gunting rambut style K-pop yang seakan opa. Kau tahu ke pesen Robin ni? Teman dulu kalau kat kampung gunting tempurung je. Tak ada pelawai. Jadi follower-followernya kata dah hilang terus netnya. Memang benar pun. Start daripada dulu itulah gaya Syed Saddiq ni. Sekarang ni netizen pun memuji style rambut Syed Saddiq yang terkini. Barulah nampak ngikut pesen sekarang. Okey lah tu netizen suka. Netizen pun sebelum ini bengang juga bila nampak dalam satu majlis Alif Aziz menyanyikan lagu cover Dia Lover. Sampai netizen warning, jangan nak kacau Bella, dia sedang bahagia. Tengoklah sekarang ni, Syed Saddiq dan juga Bella Astila dah menjadi fenomena. Tak kira lah dalam parlimen ke ataupun dalam dunia realiti sekarang ini. Mana pernah berlaku apa ini? Tambah pula melibatkan ahli parlimen. Kejap-kejap kita tengok Syed Saddiq ada dalam parlimen. Kejap-kejap dah ada dalam konten Bella. Macam-macam dia ni. Tak tahulah awak nak ngabarnya. Koma ni.